Kalau ini sebiji hampir 500. Ini saja sebiji. Saya dari Semenanjung, saya Chef Farhan. Saya ada buat 3 jenis cheese yang saya cakap saya nak bagi tu. Saya ada buat 3 jenis cheese termahal kat dunia. Okey, ini Caciocavallo, cheese susu kambing. Ini dan ini Grana Padano, dan ini blue cheese. Jadi saya bagi semua rasa. Saya kopek cheese satu-satu, saya kopek. Saya akan bagi semua rasa. Alright. Okey, cheese ni daripada Itali. Berat dia 46 kilo. Grana Padano orang cakap cheese taya tu ni. Saya akan kopek cheese ni semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Okey, saya kopek. First time sampai tawaf saya. Ini cheese ni pun first time sampai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Susah nak kapal dia bang. Ini nak jadi cheese ni 2 tahun 2 tahun baru dia jadi cheese ni. 2 tahun baru dia jadi cheese ni. Harga dia 5 ke 6 ribu rate dia. Kalau ini sebiji hampir 500. Ini saja sebiji. Allahu Akbar. Boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim.